Muna air ke muna Islam? Ha, pernah dengar kan orang cakap macam ni? Persoalan ni tak patut pun timbul. Sebab Islam mengambil berat semua perkara. Sama ada ritual ataupun ibadah, ibadah khas, ibadah am dan juga kemajuan, air, elektrik, semualah dia ambil kira. Pernah tak kita pergi ke satu tempat tu yang diperkatakan, dipromosikan sebagai negara Islam? Inilah tempat yang Islamnya ramai, Muslimnya ramai, negara yang kuat agamanya. Tetapi kita masuk negara tu, boom, lubang jalan. Habis pancit tayar. Jalan, berhenti kat arena R dia, air tak ada. Ataupun kotor, tikus banyak. Bukan dekat Malaysia, kat tempat lain. Jadi kalaulah ada tempat macam ni, adakah itu negara yang Islam? Betul. Yang penting kita punya akidah kuat. Yang penting kita kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga 5 rukun Islam. Kita percaya kepada 6 rukun iman. Tetapi itu tidak mencukupi. Sebab apa? Bila kita bercerita tentang Islam, kan Allah kata kita kena bawa Islam ni sehingga bila? Sehingga tahap apa? Sehingga tidak ada lagi fitnah yang berlaku ke atas agama. Hari ni musuh-musuh Islam fitnah kita. Dia kata Islam ni agama yang mundur. Dia hanya fikir ritual saja. Tetapi dia tak fikir pun macam mana nak majukan negara. Jadi kita kena ubah persepsi ini. Sebenarnya Islam menuntut kemajuan. Bila kita sebut tentang kemajuan, antara yang saya boleh kongsikan ada 3. Yang pertama, kemajuan akli, iaitu pendidikan. Dan kita kena berikan pendidikan sebanyak-banyaknya, secukup-cukupnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Barulah maju, dan ini dituntut oleh Islam. Yang kedua, secara rohani. Janganlah kita bagi pendidikan akal saja, tetapi kita tak berikan, kita tak hidangkan dengan makanan-makanan rohani. Tak ajar pun anak-anak kita solat, tak ajar mengaji pun tak boleh, kan? Dan yang ketiga, yang paling penting, yang biasanya orang lupakan adalah zahiri, iaitu yang luaran. Betul, Allah tak tengok bangunan tinggi mana, bangunan cantik mana. Tetapi bila kita buat satu perkara, kita buat bersungguh-sungguh. Bila kita nak tubuh satu syarikat, buatlah cantik-cantik. Janganlah buat cikai-cikai aja, kan? Buat lepas tu kotor sana sini. Takkan benda tu menimbulkan fitnah terhadap agama. Yang ni yang selalu orang lupa. Jadi bila kita sebut tentang Islam, tak timbul persoalan muna air ke muna Islam. Sebab agama Islam itu menuntut kesemuanya. Dia menuntut akal yang cerdas, pendidikan yang baik. Dia juga menuntut rohani, imanan, ibadah yang baik, dan dia juga menuntut pengurusan kemajuan yang baik. Yang ini yang akan mengukuhkan ekonomi, menguatkan dari segi kuasa Islam itu sehingga boleh membela nasib sahabat-sahabat kita yang terzalimi dan sebagainya. Inilah apa? Inilah Islam kita. #Aisar. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang like, komen dan share banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.